Capture Ride of Life. Okey, hari ni banyak yang kata. So, hari ni kita akan tunjukkan tutorial lah macam mana untuk adjust setting-setting yang ada dekat meter Naga, SOM Naga 155. Okey, jom. Ini adalah meter untuk SOM Naga 155. Okey, apabila kita on, kita akan nampak sini lah. Dia akan ada beberapa button on. Kita akan ada button S di sebelah kiri dan button M di sebelah kanan. Okey, button M ni button mode, button S ni button set lah. Okey. Sekarang ni meter berada dalam keadaan total lah. Okey, total. Bila kita tekan mode ni, okey, kita tekan mode sekali, dia akan berubah kepada trip. Okey, pada trip. Dan apabila kita tekan lagi, dia akan berubah pada oil dan TCS. Okey. Okey, first kita pergi pada total. Total ni menunjukkan dia punya total odometer lah, berapa jauh total motor kita dah jalan. Trip ni macam-macam lah, kita nak set trip lah. Biasanya aku set trip untuk minyak, untuk kita monitor minyak. Sebab kadang-kadang meter ni tak boleh percaya juga ni. Tapi tak pernah kena lagi lah untuk Naga ni. Biasanya aku kena dekat aku punya motor SYM VFTI 185, aku selalu kena tunjuk 3 bar, tahu-tahu habis minyak. So itulah pentingnya ada trip ni untuk kita tengok, pastikan kita dah jalan berapa. Biasanya kita jalan kalau full time berapa. Contohnya kalau 200 km dan dekat 180 tu, kalau meter ni masih tunjuk separuh, janganlah percaya. Maksudnya kita tengok pada trip. Okey, itu terpulang lah masing-masing. Ada yang trip dia step untuk benda lain. Okey. Yang ketiga adalah oil. Okey, oil ni adalah untuk minyak enjin lah. Minyak enjin motor, setiap motor. Itu andai kata dah sampai 1000, dekat sini dia akan menyala tu tahu. Dia akan menyala oil check. Okey, kat sini lah. Jadi engine check. Ni enjin, lampu enjin. Ini oil check. Okey, dia akan menyala kat sini. So yang untuk latest punya SYM dia akan menyala setiap 1000. Kalau VF3i 185 dulu 3000. So berbeza. Dan bagi aku yang baru ni menyusahkan jugalah. Contohnya kalau kita pakai minyak fully sintetik, okey, ketahanan dia 3000. So kita kena set kat sini 3 kali. Kat sini set. Nanti aku akan ajarlah macam mana nak set, reset balik apa semua. Okey. Itu oil. Yang ketiga adalah TCS. TCS ni traction control system lah. Okey, boleh on dan boleh off. Okey, balik pada total. Total ni kita tak boleh nak adjust apa. Cuma dekat total ni kita boleh adjust kita punya jam. Okey, jam ni pula dia kalau kita tekan set ni, jam ni akan berubah kepada work meter. Work meter ni untuk kita pantau lah berapa banyak. Okey, berapa banyak lagi kita punya charge, kita punya bateri. Andai kata bawah pada 12, patutnya bateri kita dah start weak lah. Okey, untuk 12.6 tu normal. Itu untuk enjin yang tak start lagi. Kalau motor dah start, okey, biasa contohnya buat sekarang ni. Angkat. Okey, untuk bila dah start, okey, dia akan turun mula sebab dia pakai bateri kan. Okey, dia akan naik lah 12.8, 13 biasanya, 13.2. It's normal sebab bateri tu akan kita punya orang panggil katap lah, ataupun apa dia rectifier akan charge balik kita punya bateri. So dia akan naik kat sini. So 13.5 ataupun 14 lah kalau SYM 14 sebab bateri dia VF3i 14. Sebab bateri dia besar. Yang ni bateri baby kecil 13.5 sajalah. Okey, 13.5 tak sampai 14. Tapi andai kata kalau engine start dia bawah pada 12 juga ataupun 12 lebih saja, 12 sajalah biasanya, itu maksudnya ada something wrong dekat sama ada rectifier, coil api ataupun kita punya bateri sendirilah. Itu kena check satu-satu. Kalau boleh tukar sekali 3-3. Sebab apa? Kalau tukar satu-satu, kadang-kadang dia makan satu-satu. Kita tukar yang ni, dia makan yang ni. Kita tukar satu lagi ni, dia makan benda lain pula. So biasanya orang akan tukar terus 3-3 lah.
Itu tapi makan modal sikit. Okey. Itu. Okey, cara nak set ya, kalau kita tekan balik dekat set ni, okey, dia akan return balik pada jam. Apa andai kata kalau jam kita menunjukkan masa yang salah, contoh kadang-kadang kita tukar bateri kan, bila tukar bateri jam tu dah melalut, dah pergi tempat lain, dah pergi tunjuk waktu yang lain. Caranya first kita kena pastikan kita punya meter berada pada mode total. Jangan patah dulu. Okey, first pastikan dia berada pada mode total. Lepas pada mode total, apa yang kita kena buat untuk adjust jam, sekejap biar kita tukar pada jam dulu lambatnya. Okey, apabila dah tukar pada jam, okey, first kita kena tekan apa, kita kena tekan button M ni dalam 3 ke 5 saat. 3 ke 5 saat dia akan berkelip macam tu. Bila lepas tu kita akan boleh ubah lah kat sini. Kita tekan kat sini untuk kita dia akan naik lah jadi 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tekan. Kat sini saya malas nak tekan lah sebab jam tu mana betul lah. Okey, cara kita, kalau kita nak ubah position 10 ni pergi ke minit, dia tekan sekali kat sini, dia akan ubah macam ni. Dia akan ubah satu-satu. So kita adjust lah macam biasa, kita adjust balik, tekan balik dekat set ni untuk tukar nombor, dan sekali lagi untuk tekan yang satu ni lah. Okey, tu kalau kita tekan sekali habis. Ataupun kalau tak nak tekan pun, kita biar saja pun, dia akan automatic lah. Lepas tu dia akan keluar daripada setup. Okey, itu untuk masa. Untuk trip, contohnya kita dah isi minyak apa semua, kita nak reset blade trip ni, kita hanya perlu tekan S ni selama 3 ke 5 saat sahaja. Contohnya, okey, yang ni tak apalah, saya boleh set kan. Okey, tengok dia dah reset. Okey, so tekan 3 ke 5 saat, dia akan reset. Itu saja. Dan untuk next adalah oil. Okey, oil ni contohnya kita dah tukar minyak hitam, kita nak reset balik kita punya meter. Okey, apa yang kita buat, kita tekan S ni 2 kali. Yang ni saya tak nak tekan lah, sebab tak boleh nak tekan. Kalau tekan double pun tak akan berubah. Sebab apa? Sebab dia tak keluar lagi oil check ni. Sistem baru sekarang ni nak kena keluar dulu oil check kat sini, baru boleh reset. Andai kata kalau korang tukar minyak hitam, korang dah masa lepas 2000 tu korang dah tekan ni kan 2 kali, dah reset lah tu, lagi 500 meter korang pergi tukar minyak hitam. Okey, jadi total 2500 lah. Tapi kat sini tak keluar lagi oil check ni, sebab korang dah reset masa 2000 km dulu. So korang kena tunggu sampai 3000 km baru boleh tekan ni 2 kali, dia akan reset kat sini. So that's why kalau boleh pastikan korang, kalau 3000 lah, 3000 km. Kalau buat awan boleh, tak ada masalah, lagi bagus untuk enjin kan. Tapi kat sini tak boleh nak reset lah. Tak tahulah macam mana sistem. Kalau VF3i yang aku punya dulu, yang V2LE semua, tak ada pun benda macam ni. Maksudnya kalau tak sampai 3000 pun skip boleh reset. Yang sekarang ni dah lah buat 1000. Lepas tu tak boleh nak reset sekali, tak keluar oil check. Maybe nak jaga, mungkin untuk keselamatan ke apa, kita tak tahu. Okey, itu untuk oil lah. Dan yang terakhir sekali adalah, saya balik-balik dah tangan, TCS. Okey, TCS ni boleh on off lah. Tapi tak ada tapi dia. Tapi kalau motor tengah berjalan, tak boleh nak off lah. Tak boleh nak tukar on ke off ke, tak boleh. So cara nak tukar dia, kita dah pergi ke TCS mode ni, kita tekan S ni 3 ke 5 saat lah. Okey, dia dah off. Dan bila off, TCS ni akan menyala lah. So kalau kita berjalan sekalipun, dia akan menyala juga untuk warning. But bila kita dah mati enjin, contohnya kita dah mati switch, kita on balik, TCS akan automatic on balik semula. So contohnya tadi kan, kita dah jalan, okey, kita dah jalan, okey, kita dah berhenti ni, tapi kita tak pada enjin lagi, kita nak off, tekan je lagi sekali, gambar dan dia akan on balik. Okey, faham setakat ni? Okey, yang lain ada, yang ni temperature. Temperature ni bukan temperature enjin tau. Jangan salah faham. Ini temperature environment. Kelakar juga sebenarnya. Orang bukan nak tengok suhu sekeliling, orang nak tengok suhu enjin, tapi dia bagi suhu sekeliling 30. Faham aku? Okey, itu sahaja. Harap video ni bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum.